Saya ada seorang kawan yang sudah terlanjur dengan kekasihnya dan telah mengandung 4 bulan semasa belajar. Kemudian keduanya berkahwin. Apakah status anak tersebut? Bila berlakulah mengandung sebelum nikah, lepas tu bernikah, apakah status anak? Dengar baik-baik. Jika lahir anak itu lebih daripada 6 bulan dah tarikh berkahwin, anak itu dibinkan kepada suami ibu yang mengandung tadi. Okey? Jika anak itu tak sampai 6 bulan lahir dari tarikh dia bernikah, maka dibinkan kepada mak dia. Biar angguk tu mana faham. Okey? Bila mengandung dia akan ada 2 perkara. Pertama, beranak. Yang kedua, menikah. Okey? Sama ada nikah dulu atau beranak dulu, boleh jadi belaka. Cuma dalam soalan ini, nikah sebelum beranak. Faham lagi? Apabila anak itu lahir sekurang-kurangnya 6 bulan dah mengandung atau lebih, bin ayah. Dan jika tidak sampai 6 bulan daripada tarikh nikah sudah beranak, bin mak. Faham tak? Alhamdulillah. Selesai masalah.